Guna setiap hari ke? Dek, aku tahulah kau dah beli. Walaupun kau dah beli, tak bermaksud kau boleh guna setiap hari. Amboi dia. Engkau rasa dah beli mahal-mahal ni, lepas tu kau nak guna setiap hari. Lepas tu nanti kalau kena kemerahan, kulit sensitif, lepas tu nanti kau kena refer doktor, keluar lagi duit. Seminggu tolonglah guna 3 kali maksimum. Kalau kulit kau tebal tak apa. Kalau kulit kau tak tahan macam mana? Kalau kau nampak dekat sini, aku nak guna yang paling kuat dekat atas ni. Okay. Lepas tu aku tekan ni lama-lama sampai nampak menyala tu kan. Lepas tu kau dab sahaja. Tak perlu nak tekan-tekan lagi. Janganlah guna setiap hari. Sebab kulit kau pun nak rehat. Kalau tiba-tiba kulit kau sensitif, lepas tu macam mana? Kau kena pergi doktor, lepas tu keluar lagi duit. Bersempena dengan 12-12, pergi tengok dekat link dekat bawah. Yang penting kau boleh buat installment 0% kena charge. Pergi.